dapat mencipta muzik sendiri. Yang ketiga, mempersembahkan corak irama yang dicipta secara berkumpulan untuk mengiringi nalur selamat alam mengikut tempo yang ditetapkan. ya, selepas belajar mesti kena mempersembahkan kan. Yeah. Yang pertama, instruksi. Okey, cikgu akan tontonkan satu video dan murid teliti dengan video tersebut. Dan Ya, betul, apakah Story time is learned. Today, we're going to play a game called Guess That Sound. Let's get started. murid boleh teka suara apa tersebut ah? Ya. Nah, betul. Dia bunyi anjing ke cikgu? Yes, bunyi. Oh, yeah. Anjing. Okey, yang kedua. Bunyi mosquito. Ini mosquito ke? Tak tahu, I tak dapat. Oh, Nampak. Oh, yo. ini mosquito ke? Dia lapar. Yang ketiga. Oh, minum air ya? Cikgu. Minum orang. Minum orang tu. Minum air, minum orang. Wayo. Betul je. Boleh tak? Kamu ada teliti dengan video tersebut? Teliti dengan suara. Ini tap tepuk tangan. Ini tepuk tangan cikgu. Oh, ini betul. Benar-benar. Eh. Okey, tepuk tangan. Okey, yang kelima. Ini handphone. Ada bunyi tu. Bunyi telefon. Ada. Okey, bunyi ni. Yang tu iPhone lagi. Bukan iPhone ni. Ni macam mana orang tu banjir ada. Banjir ada. Baju air betul ke? Itu mesin Banjir. Oh, cerdik dia mereka. Yang ketujuh. Saya. Ni awak baik ke? Ini sedang nangis. Yang ke-8. Ni ada pon. Okey, bukan. Biasa dengar di mana? Jalan. Ya, jalan raya. Jadi, menyerang mereka. Nampol. Yang ke-9. Ni macam TV tu. Dia dengar. Nanti Birthday punya horn. macam tengah-tengah di dalam kafe ni. Depan piano. Ah, piano. Okey. Kita sudah selesai video tersebut. So, dengar beberapa kesan bunyi dalam persekitaran kan? Dalam menentukan berbahasa suara. Ya, cikgu. Okey. Jadi, bolehkah kita menghasilkan bunyi menggunakan barang kita ataupun objek di sekeliling? Boleh. Contoh, kita boleh tepuk tangan pakai barang kita. Kalau kita nak guna alat kerusi, okey, contoh kerusi ni kita boleh buat apa suara, minta apa suara berkaitan kerusi ni. Ni. Nah, kita boleh tepuk lagi, Google. kita boleh sepak. Ada suara lah. Nah, betul lah. Jadi, murid-murid, kita juga memainkan suara dengan menggunakan barang kita. Cuba ikut cikgu, kita boleh. Cikgu, kita boleh 1, 2, 3 tepuk paha. 1, 2, 3 tepuk tangan. 1, 2, 3 hentak kaki. 1, 2, 3 petik jari. So, ada apa lagi di sekeliling kita yang boleh menghasilkan bunyi? Okey, beri contoh. Okey,
kunci. Lagi apa? Cikgu. Ni. Jom letak. Jom tepuk lagi. Ni. So dengan kaki saja untuk dapat. Okey. Terusnya. Okey, di kelas kita kena explore lah orang di sekeliling itu. Kita yang berada di kelas sekarang. Contoh, kita boleh ketuk meja. Ketuk. Satu, dua. Okey, yang kedua kita boleh shake botol air. Ada suara kan? Okey, yang ketiga kita boleh ketuk menggunakan pensel. Pensel pun ada suara. Yang keempat, buku kita flip masa tutup dan kita buka pun ada suara kan? Betul. Ini semua sekelilingi suara yang ada di kelas kita. So, cikgu nak minta semua murid untuk pilih satu suara masing-masing dan kita akan lancarkan aktiviti. Baik, cikgu. Okey, so dapat tak? Kita ambil suara sendiri tak? Ada. Okey, sudah. So, dalam video ni ada tempo, ada ritma. So, cikgu nak suruh murid-murid untuk ikut ritma menggunakan suara sendiri untuk clap. Sudah boleh mula. Ya, dapat satu. Tambah lagi cikgu. Level yang kedua. Suara perempuan sikit. Masih boleh ikut tak? Boleh. Yang level terakhir yang paling susah. So yang drum ini dia bukan dia nak tepuk suka-suka hati, dia ada tempo sendiri. Challenge time. So yang ini. So cikgu nak minta murid untuk tepuk berdasarkan ritma tersebut. Baik, cikgu. Boleh tak? Boleh. Okey. Pakai alat yang kamu sudah dapat Okey. Itulah.
So, last kali kelas kita sudah belajar ada 4 simbol iaitu semibrief, minim, crochet dan juga clever. Dan yang ini, so ini mewakili keempat item bergambar. Okey, dalam semibrief dia wakil apa? Bawah apa? Tak payah. Tak payah soalan. Tak. Okey, yang kedua. Itu apa? Bawah apa? Ni monkeys. Masih dia pakai apa? Wakil apa? Tu apa? Tak. Ini. Tak. Wakil ini. Okey, yang ketiga. Jambu. Jambu. Wakil. Tak. Gosip. Siapa? Not apa? Gosip. Crochet. Yang last kali. Tanda rehat. Okey, kita rehat lah. Hmm. Okey, cuba untuk bertepuk tangan berdasarkan ikon bergambar tersebut. Okey, 1, 2, 3. Okey, kedua. Yang ketiga. So, cikgu nak suruh salah satu murid sana pilih murid tahu. Ya, cikgu. Boleh tak persembahkan yang ketiga? Boleh, cikgu. Okey. Main. 1, 2, 3. Okey, Fu. Dan nanti boleh tak? Boleh tak mempersembahkan soalan yang pertama? Boleh, cikgu. Okey, main. 1, 2, 3. Nah, hebatlah murid. Okey, seterusnya berfungsi perubahan buku. Okey. So, cikgu akan mainkan irama yang berikut dalam urutan masing-masing bagi mengiringi lagu Selamat Malam. So, yang ketiga ini, okey, yang satu itu apa? Ini kerincing. Okey, yang kedua, okey, tolong ambil. Yang kedua, ini apa? Ni kompak. Nampak. Okey. Yang ketiga ini, ini, okey. Tak tolong pegang. Okey. So, warna pada gunakan alat perkusi tersebut untuk mengiringi lagu Selamat Malam. Dari lirik Selamat Malam cikgu akan tulis dalam paper putih supaya murid dapat rujuk. So, cikgu akan. Okey, cikgu akan start sekarang. Okey. Perkusi Gubahan Bunga.
sampai detik yang ketiga. So, cikgu nak minta murid-murid untuk cipta irama berdasarkan alat perkusi yang kamu masing-masing pegang. Okey, cikgu nak tanya. Ini apa? Alat perkusi apa? Keruncing. Yang kedua, breakdown. Apa ini? Caster. Ya, baik. Cikgu sudah ulang berapa kali? Okey, jadi apa itu? Pompong. Bukan string. Apa string? Okey. So, cikgu nak minta murid untuk cipta irama sendiri. Gunakan sekurang-kurangnya 2 ikon yang berbeza dalam ciptaan kamu. Dan persembahan ciptaan kumpulan kamu dengan iringan lagu Selamat Malam. Contoh yang ini. So, kamu perlu isikan alat perkusi yang kamu dan masa itu kena Cikgu pada tak isi. tak perlu isi. So, kamu fikir lepas itu macam mana nak bina muzik tersebut berdasarkan lirik lagu dan kamu akan mempersembahkan seterusnya. Okey, setiap kumpulan diberi 3 minit. Okey, jika kamu adalah satu kumpulan, so cikgu akan berikan 3 minit untuk mereka surat irama yang dikehendaki. Okey, start dari sekarang. Okey, cikgu akan selalu bimbing kamu kalau kamu ada apa yang kamu tak tahu, boleh tanya cikgu saja. Okey, start. Tak perlu. Kamu bincang saja macam mana nak mempersembahkan selama malam tersebut. Perkusi Gubahan.
telah faham bagaimana untuk mencipta corak irama tersebut. Jadi, cikgu nak minta murid-murid untuk jadikan musician band sendiri. So, cikgu akan gabungkan kepada dua kumpulan besar. Okay. Disebabkan murid di sini kurang, so akan jadi satu kumpulan saja. Dan murid-murid perlu bekerjasama untuk melakukan persembahan lagu Selamat Malam. Dan setiap murid dalam kumpulan masing-masing perlu bermain peranan untuk. Okey, tadi cikgu ada sudah ajar ketiga. Okey, satu menyanyi. Belajar kelas yang sebelum ini. Yang kedua, pada perkusi dan juga corak irama. Okey, so cikgu sekarang nak minta satu murid untuk mainkan pada perkusi. Yang kedua untuk tinggal adalah akan main corak irama dan ketiga murid tersebut akan menyanyi bersama-sama. So, ambillah dua alat perkusi saja. Tentu gunakan yang ada itu. Ini tak payah, biasanya tak payah. Okay. So, tak akan bermain barang gunakan barang perkusi dan semasa lagu Selamat Malam. Okay, so saudara. Sudah. Cikgu nak dengar suara kamu untuk main barang perkusi, alat perkusi dan juga Menyanyi. menyanyi. Siapa dah tak menyanyi? Apa? Okay, cikgu bacakan contoh dulu. Sabar. Ready? Mereka main tiga-tiga, tapi cikgu nak minta kamu untuk menyanyi saja. Okey, sudah sedia murid? Sudah. Okey, so cikgu sekarang tidak akan mempersembahkan muzik pada solat. So, kita perlu nyanyi sendiri, main sendiri. Okey, 1, 2, 3. Cikgu akan sama dengan kamu. Okey, 1, 2, 3. Hari ini kita telah belajar empat. Yang pertama, kita telah dapat mengenal pasti pelbagai bunyi seperti ini kita di kelas kita ada panggil suara, kita sudah bina sendiri. Yang kedua, kita juga telah menghasilkan bunyi menggunakan badan dan juga objek. Yang ketiga, kita dapat mencipta
kita curah irama sendiri. Yang terakhir kita juga dapat mempersembahkan irama secara berkumpulan. So, cabar semua. Kamu semua tangan ready dan curah untuk kita. Terima kasih. Okay, terima kasih murid-murid. Bye.